Kerusi ni kan, dia dah ubah sepenuhnya cara saya kerja dekat setup saya ni. Something yang saya tak expect sebenarnya, sebab saya tak pernah duduk atas satu kerusi yang design dia macam ni. So ini Muso E70. Untuk proses nak pasang dia simple je, walaupun dia ada lebih banyak komponen nak kena pasang, tapi semuanya straightforward je lah. So mudah, jangan risau. Actually saya dah lama tau nak elakkan gaming vibe dalam pemilihan kerusi. Tapi yelah, gaming chair ni lebih banyak option dan lagi murah kan. So this one dia nampak lagi professional, matang dan lagi premium. Dia menggunakan mesh material untuk semua sitting area. Feel sangat nice tau. Tak panas sebab airflow dia mudah lalu dan dia sedikit elastik. Dan bahagian headrest ni korang boleh adjust dia punya angle. Nak adjust kat sini boleh, kat sini pun boleh juga. Untuk armrest pula boleh naik turun, pergi depan, pergi belakang, twist ke dalam, twist ke kiri. Dan kita ada hidden telescopic footstool dekat bawah ni. So just tarik keluarkan. Kalau macam nak kerja lagi santai, boleh letak kaki macam ni, ataupun nak rehat sekejap. Best gila tau. Dan ni lagi best tau, dia punya lampu support combo pula dengan dia punya bahagian tempat duduk ni, dia melengkung tau, dia curve. Dan lampu support ni pun korang boleh adjust dia punya ketinggian. So actually saya ada satu bad habit tau bila duduk lama atas kerusi buat kerja. Bad habit tu saya jenis yang bila duduk lama dia mula menggelonsor sikit ke bawah, dan saya punya bahagian belakang ni dia bengkok dalam keadaan tak sihat. Mudah sakit belakang lagi kayaknya. So dengan lambar support macam ni, first kali of course lah dia support belakang kita, tapi dalam masa sama actually dia macam peluk kita punya body tau. Dan disebabkan dia ada sedikit curve dekat sini, cara saya duduk dia lebih tarik saya ke dalam tau. Itu yang buat saya tak mudah menggelungsur macam kerusi flat yang lain. So kalau korang nak satu proper ergonomic chair yang selesa duduk, design dia pula kira macam upgrade daripada typical office dan gaming chair punya looks, korang boleh consider this one. Kerusi daripada Muso, yang ni model E70. Boleh check link kat bawah.